الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Taatlah segala perintah, taatlah segala titah perintahnya dan jauhilah segala tegahannya. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat dan sebesar-besar kejayaan. Selain ibadat kurban yang kita laksanakan di tanah air, ingatlah kita pada hari raya ini juga tertumpu kepada jutaan umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Mereka telah mengorbankan masa, mengorbankan tenaga dan harta yang banyak demi menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Semalam mereka telah berwukuf di padang Arafah, sebuah medan yang mengingatkan kita kepada padang mahsyar. Ibadat haji mengajar kita tentang persamaan taraf dan perpaduan umat Islam tanpa mengira warna kulit, pangkat maupun darjat. Kita mendoakan agar para jemaah haji Malaysia khususnya dikurniakan kesihatan, keselamatan dan peroleh haji yang mabrur. Khatib juga berpesan kepada sekalian jemaah sekalian, di dalam semangat kita bergotong royong melapah daging dan mengagihkan daging kurban, jangan ada perasaan tamak dalam diri kita. Fahami arti sebenar falsafah pengorbanan. Ingatlah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan daging dan darah kurban, tetapi takwa kita. Kalau tangan kita ringan mengambil, tetapi hati berat untuk bersyukur dan berkongsi, maka kita belum benar-benar memahami arti sebenar ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyediakan sebaik-baik ganjaran dengan ikhlasnya kita dalam melaksanakan ibadah kurban dan menghidupkan jiwa hamba yang tawaduk di dalam diri kita. Perbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين وأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وخصوصا إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan keampunan kepada ke bawah duri yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Ibrahim, dan ke bawah duri yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Dari Sofia, serta Tuan yang terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam yang di-Pertua Negeri Melaka, dan yang amat berbahagia Tuan
Datuk Wira Dr. Haji Asmah binti Abdul Rahman. Ya Allah, kurniakanlah perlindungan yang berpanjangan kepada institusi diraja sebagai tunggak yang meninggikan agama Islam di negara ini. Ya Sattar, Ya Alim, kurniakanlah kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikanlah rakyatnya bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungilah kami dari perpecahan dan fitnah-fitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya dari bencana, bahaya penyalahgunaan dadah dan wabak penyakit. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan lindungilah diri kami dan penduduk negeri ini dari ajaran yang menyeleweng dan sesat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami dari perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya Ghani ya Mu'id, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dengan menginfakkan harta dan jiwanya kepada-Mu seperti pembayar zakat dan pewakaf, serta berkatilah rezeki dan harta kami. Allahumma rfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal riba wa zilazil wal mihal wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldan muslimin 'ammatan ya rabbal alamin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada pagi yang penuh keberkatan ini, bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidil-Adha 1447 Hijrah, Khatib ingin mengajak para jamaah sekalian untuk menghayati khutbah yang bertajuk Aidil-Adha, menghidupkan jiwa hamba yang tawadhu. Hari Raya Aidil-Adha bukan sekadar hari untuk kita berpakaian indah, namun atau menikmati hidangan yang lazat. Sebaliknya, ia adalah sebuah madrasah agung yang mengajar kita erti sebuah pengorbanan yang hakiki menerusi kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayahku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah ayah akan mendapati jago dari orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim AS
menyembelih putera kesayangannya. Baginda tidak ragu-ragu. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam yang sanggup menyerahkan jasadnya demi ketaatan kepada Rabbul Alamin. Pada hari ini, pengorbanan kita tidak lagi dituntut untuk menumpahkan darah insan tercinta. Pengorbanan kita pada hari ini dizahirkan melalui kerelaan menyembelih atau menghilangkan atau menghapuskan sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang terkeji, yang tercela yang ada dalam diri kita, seperti ego, penting diri sendiri, ketamakan dan cinta dunia yang berlebihan. Menyentuh soal ibadat kurban, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat menitik beratkan amalan ini bagi mereka yang berkemampuan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Yang membawa maksud, barang siapa yang memiliki kelapangan atau harta namun tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini memberi peringatan keras kepada golongan yang bakhil dan enggan berkongsi rezeki, apatah lagi berada di fasa ekonomi yang mencabar pada hari ini, di mana kos sara hidup kian meningkat. Ibadat kurban hadir sebagai simbolik manifestasi jaminan sosial Islam. Agihan daging kurban diberikan kepada golongan fakir dan miskin, membuktikan bahawa Islam amat mementingkan kebajikan masyarakat tanpa mengira darjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah menyatakan bahawa hakikat pengorbanan dan zuhud itu bukanlah dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, tetapi zuhud dunia itu adalah engkau lebih meyakini apa yang ada di tangan Allah SWT itu daripada apa yang ada di tanganmu sendiri. Pendapat ini menyatakan bahawa pengorbanan menuntut keyakinan penuh kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala pula menegaskan bahawa pengorbanan dalam Islam bukan sekadar mengalirkan darah binatang ternakan semata-mata. Beliau menyebut bahawa pengorbanan yang paling agung pada zaman moden ini adalah pengorbanan jiwa, raga dan harta demi mempertahankan maruah umat Islam dan bebaskan tanah-tanah suci umat Islam yang dijajah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila kita mengaitkan pengorbanan dengan isu semasa, mata dan hati kita pasti akan tertumpu kepada saudara-saudara seagama kita di bumi Palestin, khasnya di negara serta di wilayah-wilayah umat Islam yang tertindas. Mereka saban hari membuktikan erti pengorbanan yang sebenar. Mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan anak pinak, harta benda dan tempat tinggal demi mempertahankan bumi berkah dan kesucian Masjidil Aqsa. Kecekalan mereka adalah cerminan langsung kepada ketabahan keluarga Nabi Ibrahim AS. Apakah peranan dan pengorbanan kita untuk mereka? Kita dituntut untuk berkorban sedikit daripada kesenangan kita untuk membantu mereka. Berkorbanlah harta dengan terus menyalurkan sumbangan infak, sedekah kepada tabung-tabung kemanusiaan yang sah. Berkorbanlah masa untuk mendoakan kesejahteraan mereka, sekurang-kurangnya di dalam doa-doa kita selepas salat. Berkorbanlah dengan menolak dan memboikot produk-produk yang menyumbang kepada kezaliman terhadap mereka. Di samping itu, marilah kita bersedia mengorbankan masa dan tenaga kita untuk memelihara institusi keluarga kita daripada serangan pemikiran songsang seperti ideologi liberalisme,
hinduisme, liberalisme, pluralisme dan ketaksuban media sosial yang merosakkan akhlak anak-anak muda sekarang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai kesimpulan, Aidil Adha bukan sekadar perayaan kurban, tetapi madrasah jiwa untuk melahirkan hamba yang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam mengajar kita bahawa ketaatan sejati menuntut keikhlasan tanpa syarat dan keyakinan penuh terhadap perintah ilahi. Jiwa yang tawaduk ialah jiwa yang sentiasa merendah diri, mengakui kelemahan diri serta meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama dalam setiap urusan. Ibadat kurban menjadi simbol bahawa kita sanggup mengorbankan segala yang kita cintai demi meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Justru marilah kita menjadikan Aidil Adha sebagai titik perubahan untuk membersihkan hati, memperbanyakkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, serta terus istiqamah dalam ketaatan. Semoga lahir dalam diri kita, semoga lahir dalam diri dan jiwa hamba kita akan menjadi hamba yang tawaduk, ikhlas dalam ibadah dan teguh dalam pengorbanan demi agama. Ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah ayat 41 yang bermaksud, pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, sama ada dengan keadaan ringan dan mudah bergerak ataupun dengan keadaan berat disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab, dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah untuk membela Islam. Yang demikian amanah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.